Okey. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sihat semua? Alhamdulillah. Okey, so hari ini kita akan sambung topik yang agak menarik, yang mana awak belajar dalam satu topik yang paling penting dalam subjek kimia, iaitu 3.4, iaitu persamaan kimia. Okey. Okey, siapa di antara kamu tahu kenapa pentingnya persamaan kimia ini? Okey. Okey, untuk mengimbangkan suatu formula kimia, di mana awak belajar dalam bab 2 mengenai bilangan mol, nombor Avogadro semua tu. Amat penting bila awak nak belajar dalam persamaan kimia ini. Sepatutnya basic perlu kuat dalam bilangan mol, kerana awak ingin mengira sesuatu bilangan mol dalam formula kimia. Okey? Okey, seterusnya. Okey, persamaan kimia. Ahli kimia mempunyai cara yang ringkas dan tepat untuk menghuraikan tindak balas kimia melalui persamaan kimia. Bermaksud awak perlu huraikan, di mana kita sebagai satu persamaan kimia, awak perlu pandai menghuraikannya dengan menggunakan kaedah persamaan kimia. Nanti saya akan tunjuk bagaimana awak nak menulis secara saintifik dalam sesuatu formula kimia, persamaan kimia. Okey? Okey, cara penulisan persamaan kimia. Okey, persamaan kimia boleh ditulis dalam bentuk perkataan atau menggunakan formula kimia. Bahan permula atau bahan tindak balas ditulis di sebelah kiri persamaan, manakala bahan baru terhasil atau hasil tindak balas ditulis sebelah kanan persamaan. Anak panah. Okey, contoh. Anak panah, contoh. Persamaan kimia. Air, hidrogen campur dengan oksigen. Menjadi apa? Menjadi apa, anak murid? Air. Betul? Ini bukan penulisan secara persamaan kimia, okey? Bila persamaan kimia, awak kena pandai menggunakan term dia, iaitu hidrogen, apa dia punya formula? H plus O2 dan menjadi H2O. Okey? Ini maksudnya kita tulis untuk form persamaan kimia. Okay. Anak panah ni mewakili bagi menjadi. Bermaksud menjadi. Before, after. Okey? Faham? Senang. Boleh saya bagi quiz? Okey, anak panah mewakili menghasilkan. Okey? Keadaan fizik setiap bahan iaitu sama ada pepejal, P cecair, gas, untuk G atau larutan aqueous juga ditunjukkan dalam persamaan kimia. Okey, ini contoh bagi bahan tindak balas, hasil tindak balas iaitu hidrogen dengan oksigen dan air. Hidrogen H2 plus O2 menghasilkan air, dan H2 dua atom hidrogen dan O2 dua atom oksigen. Okey, awak dah tahu susunan tu macam mana? Sebab apa dia boleh bergabung? Kerana apa? Bilangan elektron berpindah rendah. Awak dah belajar positif dengan negatif sebelum ni, betul? Okey. Okey, persamaan kimia. Okey, persamaan kimia haruslah seimbang. Itu konsep pertama, perlu seimbang. Okey. Dalam pengiraan semua kena perlu seimbang. Contoh. Ini belum seimbang. Okey. Untuk seimbangkannya, awak perlu tengok. Okey, O2. So masuk kat sini O kosong, betul? Satu je maksudnya. Dia tak akan kosong, satu. So untuk seimbangkannya, awak perlu letak berapa? 2 kat sini. Dan juga 2 kat sini. Sebab apa ni 4? 2 campur 2 kali 2, 4. Sebab apa hidrogen 2, ni 2.
Okey, oksigen 2 maksudnya dua ni merangkumi, tu maksud dia. Faham? So maksudnya 2 kali H2 4 2 2 O2. Okey? Boleh? Faham? Penting. Okey, berdasarkan hukum keabadian jisim, jirim tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Oleh itu, bilangan atom bagi setiap jenis unsur pada kedua-dua belah persamaan mestilah sama. Saya ada tunjuk, saya akan bagi satu bahan bantu mengajar untuk subjek keseimbangan kimia. Topik subjek keseimbangan kimia. Okey, maksud dia, okey, aluminium campur oksigen. Ini soalan belum seimbang lagi. Okey. Bila belum seimbang, awak perlu seimbangkannya. Okay. Kaedah saya menggunakan, okey, jawapan kita dah tahu 4 Al, 3 kosong oksigen 2 bersamaan 2 aluminium 2 O3. Okey. Cara dia penggunaan ni, okey. Kita nak mudahkan student, mereka mungkin akan penting. Sebab kita setiap orang dia berbeza tau cara pembelajaran. Mungkin ada cara orang visual dia boleh nampak. Okey, maksudnya 4 Al ni ada 4 aluminium. Mewakili, okey, atom. 4 aluminium. Faham? Okey, O2 maksudnya O2 2. So 3. 3 kali 2 berapa? 1 2 3 6, betul? 3 2 6. Faham? Faham. That's why tepi ni awak kena tambah. 1, 2, 3, 4. 4 sebab apa? 2, 2. Okey? 2, 2. Dan juga O3 kerana ada 3, 2, 6. Positif, negatif. Awak belajar sebelum ni positif di mana menderma atau menerima. Positif menerima atau menderma elektron. Ha? Menerima atau menderma? Ha? Menerima atau menderma? Menerima. Menderma. Okey, negatif ni kita positif menerima, negatif menderma. Okey, oksigen, elektron. Okey. Ada siapa-siapa kat sini nak cuba? Untuk saya akan bagi contoh soalan lagi. Kita berbeza ni. Cara awak susun macam mana. Okey, so seterusnya saya akan bagi soalan lain di mana tajuk sama juga, yang mana mengenai bromin campur dengan ferrum menjadi ferrum bromin. Siapa kat sini boleh cuba untuk menjawab? Okey, Hainin. Datang ke depan. Ini pin. Buat yang tu. Okay, boleh. Saya takut kena jari saya tu. Tak apa.
Okey. Okey, duduk tempat. Balik. Okey, ini jawapan daripada kawan awak, Aini Sofia, mengenai susunan bromin dengan ferrum. So, jawapan untuk lepas keseimbangan ialah 3 bromin plus 2 ferrum bersamaan 2 Fe ferrum bromin. Ferrum 3 ya. Sebab apa 3? Kerana dia ada 3 plus. Maksud dia 3 plus ialah ferrum 3. Awak belajar nanti ferrum 2, ferrum 3. Ferrum 2 dia charge 2 plus. Ferrum 3 dia charge 3 plus. Okay? Faham semua? Faham. Bagus. Okay, so siapa nak cuba untuk menjawab soalan keseimbangan kimia bagi magnesium campur oksigen menghasilkan magnesium oksida? Okay, sila boleh? Mari. Okay. Betul. Betul. Yes, ya. Okay, so ni jawapan daripada kawan kita iaitu Amin. Faham tak? So maksudnya jawapan akhirnya ialah 2 mg campur dengan 2 oksigen dan menjadi 2 magnesium oksida. So maksudnya 2 mg, 2 oksigen, 4 dan juga last kali ialah magnesium 2 charge positif 2 dan juga last kali ialah oksigen negatif 2. Okey? Okey, setelah awak mempelajari tajuk persamaan kimia iaitu 3.4 persamaan kimia, apa yang awak telah dapat? Okey, saya nak seorang untuk bagi refleksi. Okey, awak. Okey, terima kasih. Okey, sila duduk. Ada siapa-siapa lagi ingin memberi lagi refleksi? Okey, awak. Akid. Hari ini saya dapat mempelajari cara-cara untuk menyeimbangkan persamaan kimia dengan ringkas dan efektif. Okey, sila duduk. Okey. Okey, itu saja untuk pembelajaran untuk persamaan kimia pada hari ini. Semoga kita bertemu di lain hari. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.